Ayah, tolonglah ayah, percayalah cakap saya. Saya sayang keluarga saya tengah usaha yang terbaik dengan keadaan saya macam ni. Percayalah cakap saya, janganlah buat macam ni. Nazmi, dalam keadaan macam ni, Nazmi tak boleh nak pentingkan diri sendiri. Sayang, tengok muka suami awak ni sayang. Tolonglah, awak tak sayang saya lagi ke? Ini bukan soal sayang. Ini soal saya tak nak lagi rasa berdosa. Pendam rasa makan hati kalau kita masih lagi bersama. Takkanlah saya nak kena bela awak. Takkanlah juga saya nak kena tanggung semua ni. Jadi saya rasa ni adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Sekarang ni macam mana awak nak cari duit? Untuk sara anak dengan isteri awak. Tak, awak tak perlu fikir semua tu. Mustahil. Tak mustahil sayang. Ini tanggungjawab saya. Tak ada yang mustahil. Tolonglah, jangan libatkan diorang dalam hal ni. Biarlah. Kembalikan anak kami. InsyaAllah, semuanya akan baik. Kamu tak boleh nafikan yang kamu, Nazmi, dah tak mampu. Tolonglah. Najwa, jom balik. Najwa tak nak. Ayah baik. Ayah bagi semua yang kita nak. Najwa tak nak tinggal ayah. Tak nak. Ingat, ayah sayang Najwa tau. Saya minta maaf. Sayang. Ayah, nanti ayah rindu Najwa. Ayah peluk senang ayah. Macam ayah jaga Najwa. Najwa sayang ayah. Najwa. Ayah sayang Najwa tau. Hati. Najwa. Najwa. Hati. Yanti. Najwa. Yanti. Najwa. Assalamualaikum. Salam. Dah 6 bulan berlalu. Macam itulah keadaan dia hari-hari. Tapi aku faham kalau hati dia dah hancur. Dah lah, awak pergi kejut anak awak tau. Katanya Nazmi jatuh masa buat kerja. Betul ke? Apa pasal banyak sangat barang delivery ni? Sampai ke malam lah kena buat kerja. 3 company ni bukan patut minggu depan ke? Aku yang minta diawalkan sebab aku nak cepat-cepat settle. Sebab minggu depan aku nak bawa anak dengan bini aku pergi healing. Seronok tak sabar. Healing pula. Tu je lah kehidupan kau. Pergi kerja, balik kerja. Pergi kerja, balik kerja. Ajar keting kita orang tak nak. Main futsal. Haram. Tapi bro, kita ni lelaki. Kena ada kehidupan sendiri tu. Bro, lelaki tetap lelaki. Tapi aku ni seorang bapa, seorang suami. Muka anak bini aku sentiasa dalam bayangan. Dan aku ni seorang yang bertanggungjawab. Family first, itu penting. Okey lah bro, kalau kau cakap macam tu. Berat. Jap. Saya nak minta maaf sebab lift kita hari ni rosak. So macam mana boleh ke nak buat naik semua barang ni? Nak tak nak, kerja kita jalan jugalah. Okey. Aduh. Kau angkat dululah biar aku settle yang ni. Ini saya settle Kau angkat yang tu dulu sebelum. Okey. Okey. Ni rosak kan Okey. Boleh Berat lah. Apa kat dalam ni?
Terima kasih banyak-banyak Jenuh juga. Biar jenuh sekarang daripada saya tak dapat cuti minggu depan. Kalau tak lagi haru hidup saya. Okay, Wan. Dah settle. Minta tolong sign kat sini sikit. Mana sini? Sekejap. Okay, settle Okay, baik. Thank you. Boleh dapat kalau ada barang pecah atau apa, itu juga salah. Boleh terima barang juga apa-apa, tak kisah. Dan Elmi! Mi, bangun! Hey! Apa ni? Ambulans. Cepatlah! Mi, bangun Mi! Kecewanya dia bukan sebab cacat dia. Tapi lebih kepada kehilangan anak, isteri. Yalah, bila kita dah banyak berkorban, tapi astagfirullahalazim. Dahlah. Kita tak perlu salahkan siapa-siapa lagi. Nazmi dah siap? Dah. Jom. Kita dah lambat ni. Jom, Nazmi pegang kucing ni dulu ya. Ayah nak siap dulu. Ya. Mi. Ni makanan kucing yang kau order daripada kedai aku tu. Tengok. Banyak ni. Ini yang paling special sekali. Susah dapat tau. Okey. Cuba je lagi. Jangan cepat putus asa. Usaha, doa, tawakal. Minta banyak-banyak pada Allah. Dah banyak kali dah saya cuba, Ayah. Banyak kali, Ayah. Setiap kesusahan yang kita lalui dalam kehidupan ni sentiasa diiringi jalan penyelesaian. Percayalah, ini janji Allah. Dah lah, cuba tengok. Betul ke alamat ni? Betul lah ni. Sekejap ya. Ayah tolak. Kita tunggu sekejap. Kalau tengok resume kamu ni, memang kamu layak. Tapi keadaan fizikal kamu ni agak sukar. Mungkin Tuan boleh masukkan saya dalam departmen lain, bahagian lain ke. Dan saya ni Tuan, saya tak kisah kalau overtime. Kalau tengok keadaan sekarang ni, saya rasa lebih sesuai kalau kamu cari perniagaan sendiri yang tak perlu majikan. Bukan apa, untuk kamu punya reputasi juga. Ya. Ambil cuti, sakit, lambatan kerja. Itu semua risiko pada syarikat.
kenapa awak tak bagi tahu saya calon ni cacat? Buang masa saya sajalah. Cik, minta maaf, Cik. Tapi sebelum ni anak saya ni seorang pekerja yang baik, yang bagus. Encik ni ayah dia ya? Ya, betul saya. Minta maaf. Saya rasa semua majikan mahukan pekerja yang baik dan bagus. Tapi tak nak yang cacat. Bukan saya nak berkasar cakap. Cumanya kita nak pekerja yang produktif. Minta maaf Cik Laksmi. Bos saya tu selalunya tak macam ni. Mungkin stres agaknya. Maaf ya. Tak apa, saya faham. Ayah, Najwa janji belajar rajin-rajin. Nanti Najwa boleh dapat anugerah pelajar terbaik. Ayah datang tau. Ya, ayah akan datang. Kan ayah dah janji. Ni, ayah bawa snow sekali, okey? Tapi ayah kena ada duit. Kalau tak, macam mana ayah nak datang jumpa Najwa? Bawa jalan-jalan. Ayah tahu sekarang ni ayah cacat. Tapi, ayah masih lagi tahu tanggungjawab ayah terhadap Najwa. Cuma ayah minta satu je daripada Najwa. Najwa doakan ayah cepat sembuh ya. Allah sayang ayah. Mesti Allah tolong ayah. Ya Allah, Nazmi anak aku. Apa kau ni? Sudahlah, buat macam. Sudah. Ya, buat macam. Istighfar banyak-banyak. Janganlah macam ni. Amboi, makan selera lah. Apa ini? Dah. Macam ni. Ya. Kan dah besar. Nah, Nazmi, ambil ni. Mai. Shina. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry lambat ni Kau ni lambat sangat. Lapar budak ni tau. Ni makanan kucing yang kau selalu order ni. Susah tau nak dapat. Tu kau bagi makan apa tu? Alah, biasalah. Aku kisahkan ayam, daging, sayur, carrot dengan labu sikit. Jap. Kalau kau pandai buat sendiri makanan kucing, apa kata kau supply je kat kedai aku? Lagi fresh, lagi bagus, kan? Ish, hantar kat kedai kau? Kadang-kadang, peluang yang datang dalam hidup kita ni, Tuhan hantar. Sebab dari sesuatu yang kita tak pernah jangka pun. Inilah kebesaran Tuhan. Okey. Bismillah. Ya, pelan-pelan. Okey. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua stok aku dah check. Semua cukup. Jadi, misi kita hari ni, kita kena hantar semua stok kita on time. Jom. Di. Kau cek Di. Kotak-kotak kat belakang tu. Ada apa? Lah, kau mengepek apa ni? Dah tentu-tentulah makanan kucing. Takkan emas 916 pula. Tak adalah. Manalah tahu dalam kotak-kotak tu ada doa anak aku yang makbul. Di. Aku rasa aku dah nampak dah jalan aku ni. Yalah. Sebelum ni aku rasa tak guna. Ibarat macam manusia yang paling tak guna kat dunia ni. Tapi aku bangkit. Aku bangkit untuk diri sendiri. Dan mulai sekarang, aku tak akan putus asa. Inilah semangat yang kita nak. Aku pun sebenarnya nak terima kasih banyak dekat kau. Kalau tak sebab semua ni, aku pun hampir putus asa tau dengan bisnes aku. Jom, kita dah lambat ni, kita nak on time. Jom. Terima kasih. Sama. Elok jalan tau. Ni, makcik nak cakap sikit.
Cuba hang berubah cara kampung ke, apa ke. Kalau nak harapkan baik macam ni, memang payahlah. Sampai bila-bila pun hang akan menyusahkan orang tau. Orang yang tak cacat pun payah nak dapat kerja. Ini kan pula engkau yang macam ni. Niaga makanan kucing je. Macam tak kena je kan? Sia-sia je lah. Tun, nanti aku bawa engkau kenal dengan tukang urut dekat kampus sebelah tu. Kau bawa lah dia pergi urut Yelah, kita balik dulu. Cik Rosmah, minta maaf saya nak cakap sikit sebenarnya tak ada benda yang sia-sia pun sebab dia memang ikhlas, memang niat dia baik. Makcik-makcik, dia balik ya. Nanti tolong kirim salam dekat tu. Tukang urut kampus sebelah. Assalamualaikum. Dia elok jalan gelap tu. Yelah. Sama makcik bawang. Mi, pedulilah makcik-makcik ni cakap. Mi, kalau selama ni kau tertanya-tanya kan, kenapa aku faham sangat apa yang kau lalu ni? Tu, kau tengok adik aku tu. Senasib juga dengan kau. Tapi, aku kagum dengan semangat dia. Dan aku nak kau jadi macam dia juga. Oh. Awak pun berniaga juga ke? Banyak je bang tempat yang sediakan peluang perniagaan. Ada geran, ada juga bantuan kewangan lah untuk orang macam kita. Abang cuba tengok ni. Okey, sekarang ni kau tak payah pening-pening. Kau fikir dulu macam mana cara nak marketing kat social media. Lepas tu kita fikirlah benda-benda yang lain tu. Tapi aku tak pandai lah semua ni. Tak apa bang, Atika boleh bantu. Adik aku dah tolong. Tu baca dulu. Hello guys, ini dia NN Meow Food Cat. Nampak ni, baru buat tau ni. NN Meow Food Cat ni dijamin 100% homemade, segar dan menyihatkan kucing-kucing anda semua. Kaya dengan protein, vitamin dan tenaga yang diperlukan. Tekan beg kuning sekarang untuk dapatkan diskaun. Lagi banyak penjimatan tau. Dan kita ada free gift rantai kucing eksklusif untuk setiap pembelian. Jadi jangan lupa like, follow dan share. Cepat, tap-tap sekarang. Bye. Hello? Ya, NN Meow Food Cat. Saya Nazmi. Siapa ni? Sebenarnya saya yang contact Nazmi semalam. Sekarang ni saya tengah mencari supplier yang boleh buat secara homemade. Ikutkan sebelum ni saya memang dah ada tau, cuma tak konsisten je. Tapi lepas saya cuba produk Encik Nazmi, saya terpanggil untuk kerjasama dan tawarkan kontrak selama 3 tahun buat permulaan. Dan kita juga akan bekalkan semua ni pada negeri-negeri yang tertentu lah. Dan saya juga ada beberapa bahagian pemasaran yang akan uruskan tentang ni. Jadi Cik Nazmi jangan risau tentang permintaan dan sebagainya sebab saya dah ada pelanggan-pelanggan yang tetap. Macam mana? Tapi Tuan, betul ke ni? Ya. Terima kasih Tuan. Sama. Muhammad Nazmi bin Zainal. Tahniah. Alhamdulillah. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya? Betul. Ayah bangga dengan kamu, Mi. Terima kasihlah Rodi dengan Atika. Itulah, saya pun bangga dengan awak. Saya harap lepas ni awak lebih bersemangat lah. Lain macam punya tenung ni. Saya rasa kan, sikit hari lagi, kita dapat makan nasi minyak.
Macam-macam lah. Ayah! Wow. Terima kasih dah tunjuk ayah. Wawa dah makan belum? Dah. Betul? Apa? Ini seorang lagi ni. Memang kena bagi anugerah ni. Bagi kat Tok. Tak beg sini, duduk tengah ni. Opah bagi Opah. Opah kena bagi pula. Anugerahnya. Yati. Sekejap. Terima kasih hantar Najwa ke saya. Jangan risau. Saya mampu. Tiada yang mustahil.